Dah undur. Bilangan kematian 97. Lokasi bilik tidur. Peluang undur 2. Abang dah bangun? Emem. Abang kenapa tak layan saya? Abang. Abang. Abang, jom mandi sekali. Sial! Abang nampak saya? Kan tahulah. Nak lari? Kematian khas dikesan. Sistem undur mula. Undur kematian 98. Lokasi bilik tidur. Peluang undur 1. Misi pemula aktif. Hos cuba melawan. Kehut dapat 1 peluang undur percuma nak habis cepat bunuh hantu itu dapat undur baru. Kena bunuh lagi dapat sistem undur. Kalau mati, balik ke titik asal. Abang dah bangun? Dan adik yang tiba-tiba muncul ni, Shiko adalah entiti pelik yang tak masuk akal selagi aku tunjuk tanda-tanda nampak dia. Dia terus berubah bunuh aku. Sampai sekarang, aku dah kena macam-macam cara dibunuh sampai 98 kali aku tak mampu lari dari rumah Pon A. Oh? Kek, abang cakap apa tu? Semua 98 kali apa? Bunuh! Hahaha. Aku tak ada adik macam kau cakap. Kau ni benda apa sebenarnya? Abang nampak saya hihi. Aj. Celaka. Mati lagi. Kematian hos dikesan. Sistem undur mula hos selesai tugasan pemula. Dapat 1 peluang undur. Sakit gila. Aha. Dah saya bilang. Titik mula sekarang, bilik tidur peluang reset berbaki. 1 ahahaha abang. Abang dah bangun. Sial. Ganjaran ni macam tak ada apa je, tinggal 1 peluang terakhir nak reset. Aku mesti lari dari tempat warga ni. Duduk dengan dia ni menakutkan sangat kali ni. Apa pun jadi mesti buat macam dia tak wujud abai terus tak boleh terus keluar kalau tak. Dia akan syak dia kejar sampai luar nak bunuh aku kena ikut cara biasa abang-abang nak makan apa pagi ni. Hahaha, taktik ni lagi sayang tak berkesan dah kat aku. Kalau kau tak ada cara baru hari ni, aku nak cakap biar-biar dah kat kau. Halo, baiklah, Presiden. Saya takkan lambat. Celaka betul dah 90 lebih kali kau ada taktik baru rupanya pilih 1 antara 2 kena main hentam je ni abang. Abang ambil yang salah tu, mangkuk tu saya yang buat abang dah kena tipu kau tipu aku. Ya abang memang nampak tarikan kau. Hehehe, kematian host dikesan program reset dimulakan. Oh? 尼玛，90几次了，你居然还有新招？2选1，只能靠蒙了。哥哥，你炖错了，那碗是我做的。哥哥，你上当了。你诈我！是呀，哥哥，你果然看得到我。检测到宿主死亡，回档程序启动。Haji, dah reset.
Bilangan kematian 100. Titik simpanan bilik hidup. Bagi reset kosong 100 kali. Genap 100 kali. Aku dah kena bunuh 100 kali. Aku tak percaya. Kali ni takkan tak lepas juga. Abang. La. Ham FD. Tinggal satu langkah lagi. Bertenang jangan gelap. Ham FD. Sial. Dah ada hak. Tapi kau tak tahu berapa kali aku hadap. Dah keluar. Aku dah bebas. Hahaha. Hei. Tanda bintang kat luar ada lagi. 正月里个啷。距离成功只剩一步，稳住别浪。操！夫人又来这一招，但你不会知道我经历了多少次。出来了，哈哈哈哈！终于跑出来了，老子自由了！哈哈哈哈！我靠！外面还有这么多！ Ya Allah, apa dah jadi dengan dunia ni? Penuh hantu kat merata. Jalan keluar sekarang ni macam nak bunuh diri je. Abang, kenapa abang jalan laju sangat tak tunggu saya langsung? Sial betul dia ikut pula dan memang tak lepas peluang nak restart. Dah habis hari ni kena teruskan berlakon je lah. Abang, cuaca hari ni cantik sangat. Dah lama kita tak jalan-jalan. Sekali abang tengok sana tu macam ada sesuatu je orang-orang ni. Macam tak nampak hantu. Tak nak serang manusia sesuka hati sebab aku nampak. Sebab tu aku kena bunuh dengan adik sendiri. Abang, kenapa abang tak layan saya hari ni? Abang marah saya ke sial? Tak boleh jadi macam ni sampai bila dia nak ikut ni hantu. Ada hantu. Tolong. Tak. Wah, menarik juga, Fo. Akhirnya dia pergi pun. Tapi si gemuk tu pun macam nampak hantu budak perempuan tu pula. Siapa kau? Termenung apa sorang-sorang kat sini? Latihan kat sekolah nak mula dah. Cepat ikut aku datang lagi sorang. Tapi peluang nak restart. Dah habis hari ni aku nak buat apa ni? Jap, dia tahu pasal latihan sekolah. Maknanya dia budak persatuan pelajar. Lantaklah gambar je lah tercegat. Apa lagi tu? Jomlah. Oh, okey. 他总算走了，不过那个胖子好像也看得到鬼。少女又是谁？你一个人在这儿发什么呆？学校彩排马上开始了，赶紧跟我走。又来一个，可今天的回档次数已经没有了，我该怎么办？不对，他知道学校的彩排，说明他是学生会的人。不管了，赌一把。愣着干啥？走啊！哦，好。Dekat sekolah pun sama tempat puaka ni tak ada satu pun yang normal. Kau ni kenapa hari ni? Terhege-hege betul. Presiden dah bising banyak kali dah tunggu kau seorang je ni. Siapa mamat ni sebenarnya? Baru je transmigrate. Dah kena bunuh dengan adik sendiri. Memori satu apa pun tak ada. Terpaksalah ikut dia dulu malam ni. Eloklah aku stay kat sekolah macam ni. Barulah boleh elak daripada adik tu skrip kau. Ayat ni je senang je. Jangan lupa lagi aku pergi bagi tahu presiden kau dah sampai. Sedia naik pentas. Sistem keluar cepat. Jumlah kematian 100. Titik sau sekarang. Bilik tidur peluang undur masa. Kosong kena bunuh hantu baru dapat peluang undur masa. Benda-benda ni pelik sangat. Macam mana aku nak bunuh? Entah aku ni transmigrate. Cepat giliran kau limo. Skrip. Abang besar gawat. Tok Guru dah kena tangkap dengan raksasa. Ya Allah, skrip apa benda ni? Okey, seterusnya dia ke? Macam dia pun boleh nampak hantu. Siap selamatkan semua tu lagi. 我怕不是史上最倒霉的穿越者。快快快快！快，到你了！李默，台词。大师兄，不好了，师傅被妖怪抓走了！我的天，这都是什么词儿？好，下一个。诶，是他？他好像也能看见鬼，还救了那个胖子。Tunggu saya. Kau boleh nampak hantu kan? Kau pun boleh nampak? Betul tak? Apa sebenarnya yang berlaku ni? Ambil ni. Ni bila penghalau syaitan. Kalau nak hidup, bunuh satu hantu guna ni. Hanya dengan cara ni, kau mungkin boleh bangkitkan kuasa. Jadi manusia luar biasa yang sebenar. Lepas tu, baru aku bagi tahu segalanya. Ada orang datang. Sorok dulu. Wah, kat sini rupanya kau sorok ya. Bunuh hantu untuk bangkitkan kuasa. Betul ke apa dia cakap? Kau sorok sorang-sorang kat penjuru ni. Apa yang kau membebel tu? Presiden tengah tunggu.
Lihau, jangan cakap aku tak tolong kau. Sekolah ni ada hantu. Hantu? Aku tak main-main. Aku betul-betul nampak. B. Maksud kau hantu yang macam ni ke? Bro, hantu macam ni ke yang kau maksudkan? Tak guna kau rupanya hantu. Mampus kau, aku lawan kau habis-habisan. Berjaya bunuh hantu tahap rendah. Patung ganti. Dapat satu peluang rewind. Masa dan lokasi rewind telah ditetapkan semula. Peluang rewind ada, ancur poin pun dah dikemas kini. Kali ni kalau mati tak payah balik ke bilik tidur dah. Hebat! Mi! Kali pertama kau bunuh hantu, tapi tak berjaya bangkitkan kuasa. Ah! Hai! Ya! 成功击杀第一阶鬼物替身人偶，获得回荡次数1，回荡时间与地点比重置为当前。回荡次数有了，锚点也刷新了，这下死了也不用回到卧室了。不错。这是你第一次杀鬼，居然就成功觉醒了能力。 Apa dah jadi ni? Kenapa aku nampak? Kau siapa? Ringkasnya, dimensi kita berbeza. Selalunya tak ganggu. Segelintir ada badan istimewa. Nampak hantu. Hantu cuma cederakan yang nampak. Patutlah pun. Dia nak bunuh sebab aku nampak dia. Bukan hantu yang aku bunuh tadi. Dia tahu aku boleh nampak dia. Tak serang. Jadi... Ai, Dia nak nyawa kau. Adalah aku. Oh, Kau pun hantu. tepat sekali. Nasib aku baik hari ni. 2 manusia ganjil. Tanda bintang. Sekarang giliran kau. Amaran khas kematian hos dikesan. Mula undur masa. Dah diundur. Jumlah kematian 101. Sauh koridor belakang pentas. Baki unduran kosong. Kuasa diperoleh, kawalan api tahap rendah dikekalkan. Kuasa kekal lepas undur masa. Sistem ni bagi kejutan juga. boleh tahan. FaceTime bunuh. Kuasa dah bangkit. Awas belakang. Awas bayang. 这里偷袭. Oh, kantau pula ya? Cuma. Nampaknya aku pandang rendah kau. Pengurusi tak sangka kau pun hantu. Kenapa pula tak boleh? Tak betul ni. Kau boleh kau aku macam mana hantu boleh guna telefon? Yang kau tu pengurusi yang betul. Cuma tak sangka dia masih tak dapat nak sembunyi tepat sekali sayangnya korang dah terlambat. Hasil yang lumayan hari ni boleh jumpa 3 manusia ganjil yang sedap sekaligus hehehe hati-hati. Agi-aj. Gawat. Dia dah nak jadi raja hantu. Betul tu. Sekarang permainan tahap lalu pun kabus. Jom gerak. Kau ingat kau boleh lari macam tu je? Tenaga daripada manusia ganjil yang aku bunuh tadi cukup untuk tukar tempat ni jadi zon bertindih. Aj. Kita dah terlepas. Pelik kenapa makhluk pelik di semua dah hilang. Aku guna azimat halimun kabus tadi. Bukan setakat tidak masyarakat. Tapi boleh selamatkan. Kita jadi manusia biasa sekejap disamarkan. Maksudnya makhluk tu tak nampak kita buat sementara. Dan tak boleh rasa kehadiran kita. Cepat jom. Selagi kesannya masih ada. Hahaha. Dah sampai cepat. Kau, apa dah jadi ni? Kenapa kau ke? Tak. Lagi teruk daripada tu. Kesan azimat halimun kabus kena kaca tempat ni sedang bertukar jadi zon bertindih，暂时将我们同化为普通人的状态，童话。也就是让诡异暂时看不见我们，也感知不到我们。快走，趁效果还在，先离开学校。到了，快！你怎么回事？鬼打墙？不，比那更糟，护影符的效果被强行干扰了，这里正在变成谍影区。
Zon pertindihan benda apa tu? Senang cerita, manusia dan hantu asalnya hidup di dua alam yang selari zon pertindihan ni ibarat bila dua alam ni ditekan rapat secara paksa kawasan ni mula bertindih dan bercampur aduk. Apa akan jadi kalau bercampur? Bila kawasan ni sah jadi zon hantu akan terus muncul di alam nyata, orang biasa pun boleh nampak dan dicederakan hantu mereka boleh mengganas sesuka hati. Habis satu sekolah ni, ini azimat kabus. Dia boleh sembunyikan aura kau masa kecemasan. Boleh bahagikan nyawa kau. Kenapa kau bagi aku benda ni? Aku kena keluar cari bantuan sekarang, kalau tak, bila zon ni dah stabil. Semuanya dah terlambat. Aku ada satu lagi azimat pemecah sempadan. Sepatutnya ia boleh koyakkan sedikit ruang, tapi cukup untuk aku seorang saja. Jadi kau nak tinggalkan aku seorang-seorang kat sini? Teruskan hidup tunggu aku balik bunuh hantu untuk dapat peluang Rewin dan kuasa kalau macam tu. Takkan aku nak tunggu mati JR? Tepat pada masanya biar aku guna kau untuk dapat peluang Rewin. Berjaya pun. Memandangkan macam tu baik, aku bunuh lagi banyak. Dapatkan lebih banyak peluang Rewin ya ahi ya ah. Hahaha. Jumpa pun kau tikus kecil ah. Dah cukup hebat dah tu. Kematian Rumari Sesanto Shadow Rewin Formula A. Jumlah kematian 103. Titik saus semasa. Pintu pagar sekolah baki peluang Rewin. Satu sial. Ketua ni kuat sangat. Aku memang bukan tandingan dia Lagi mana peluang Rewin? Aku selepas Rewin membunuh hantu jenis sama yang pernah dibunuh perumah takkan dapat lagi peluang Rewin. Tambahan ada peraturan macam ni pula. 找到你了，小老鼠，已经很棒了哟。检测到宿主死亡，回荡程序启动。已回荡，死亡次数103，当前锚点校门，可回荡次数1。靠，这会长太强了，我完全不是对手。还来？回荡次数呢？回荡后，杀死已被宿主杀过的同类鬼物，无法重复获得回荡次数。靠，还有这种设定？ Aduh, benda seri, kenapa dia sekejap macam aku? Dia takkan serang aku ke? Celaka, kenapa ada lagi? Kena setelkan yang menyusahkan ni dulu. Apa dah jadi? Dia dah bunuh raksasa tu. Takkan ini kuasa baru aku? Dah berhenti. Betul-betul dia tak bunuh aku. Ini bukan ilusi. Klon yang boleh dikawal guna minda ke? Kalau macam tu, tabik hormat. Wah, hayunkan. Lari. Dengan kuasa ni boleh umpan pengerusi tu. Bagi aku masa untuk jadi kuat. Yang paling penting, lepas Rewin, kuasa ni takkan hilang. Malah tahap kemahiran pun kekal sekali. Kalau macam ni terus, peningkatan aku akan jadi sangat laju. Gawat, sekolah ni bakal jadi zon bayang. Cepat lari, meletup. Dah di Rewin. Jumlah kematian 135 titik sao. Tempat sembunyi sementara baki Rewin. 8 dah banyak kali mati dan makin mahir. Mesti boleh sebelum sekolah ni hancur sepenuhnya. Bunuh pengerusi tu. Hentikan bencana ni. 不好，学校要变成敌人区了。快跑！爆炸！已回荡，死亡次数135，当前锚点临时藏身处，可回荡次数8。积累了这么多次死亡经验和能力成长，一定可以在学校彻底沦陷前将会长杀死，阻止这场灾难。Hahaha. Takutlah, meraunglah. Inilah korban jadi Raja Hantu. Sampai di sini saja. 你去 kau berani serah diri. Klon cermin. 回身。
Hos dikesan mati. Mula rollback. Klon! Tak guna. Hala kau dah lama aku baca. Kan Chuan? Ya! Tak mungkin. Bila kau kat belakang, Mati berkami demi peluang. Kau rasa bila? Agih, cihik. Tak apa, dah selamat. 现在安全了。 Alamak! Kak Hu, pertindihan kat sini dah selesai. Dah jadi zon bertindih. Ribuan pelajar kat dalam. Salah aku lama sangat kat utara. Jom, kita masuk harap sempat lagi. Abang, tak dengar cakap. Berani tak balik rumah? Adik sorang, nampaknya. Abang mesti dah lama perasan saya, kan? Tak kenanya senyap sangat. Masa pergi. Celimin sini penuh hantu tadi. Aura hantu nipis. Kesan pun bersepah. Sang dah sapu bersih. Ejen lain dah sapu kot. Bukan. Hantu yang rasuk badan Presiden pelajar tu. Hampir Raja Hantu A. Ejen kat Bandar Sunyi. Selain aku, tak ada siapa boleh lawan Raja Hantu tu. Dia ke? Siapa? Budak baru Limo tu. Dia baru bangkitkan batin. Cari bantuan. Biar dia sini. Bagi dia pedang dan azimat. Dia bunuh hantu. Tak mungkin. Budak baru. Hidup pun dah untung. Dia hapus semua ni. Malah. Lawan Raja Hantu tu sekali. Betul tu. Dia baru saja boleh nampak hantu. Kuasa pun belum ada. Mana boleh lawan? Setaraf Raja Hantu? Aku berangan sangat ni. Tak kisah siapa buat atau apa pun yang dah jadi. Kena cari teras cepat. Hapus zon ni. Nanti hantu makin banyak. Jom. Limo, masih hidup? Ha, belum mati lagi. Hantu tu mana? Ada nampak dia tak? Presiden tu ke? Aku tak bunuh pun. Kau dah bunuh Nini. Macam mana boleh jadi? Limo kau. Siapa kata aku dah mati? Kenapa kau tak mati lagi sasa aku dah bunuh kau? Hahaha. Bodoh ni kena terima kasih kat kau. Kalau kau tak bunuh aku tadi. Biar aku rasa kehancuran total baru aku capai evolusi terakhir gawat. Dia dah habis berevolusi. Sekarang dia Raja Hantu Great Air. Patutnya aku dah agak. Pengerusi yang kena rasuk ni tubuh dia sangat unik, dia bekas. Yang jarang jumpa dia mungkin hantu berkembar. Hantu berkembar sejenis parasit hantu sangat pelik. Dia ada dua bentuk. Bila bentuk parasit pertama hancur bukan setakat tak mati, malah dia akan rangsang terasnya. Jadi bentuk kedua yang lebih kuat yang kau bunuh tadi cuma bentuk pertama dia je. Sekarang giliran aku. Terima kasih kat kau budak luar biasa yang sedap Hansa. Dua lagi yang berzat ni. 现在给我好好感谢你了，美味的异人小子，给我送来2个更波的。 Pemusnah syaitan, trik murah. Tak sangka Kak Su boleh lawan setanding Raja Hantu Grade A. Kak Su, hati-hati. Raja Hantu Grade A memang liat. Tak sangka ada pakar macam kau kat Bandar Si. Banyak lagi kejutan yang kau tak tahu. Settlekan ikan bilis ni dulu. Awas. Semut yang menyemak. Chai Wei. Licik. Siapa izin kau sentuh abang aku? Sial, macam mana dia boleh sampai sini? Abang, lama tahu saya tunggu. Mari.
ikut adik balik rumah. Kau, tolong aku bunuh dia dulu. Boleh je. Kau siapa? Setakat Raja Hantu Great Eel. Berani kau buli abang aku. Aku. 蝼蚁！三位，谁允许你动我哥哥的？靠，他怎么来了？哥哥，你让人家等了好久呢。来，跟妹妹回家。你先帮我杀了他。好呀。你是谁？区区一个 A 级鬼王，也敢欺负我的哥哥？我靠，bunuh Great S senang je. Terus mati. Dia ni tahap apa? Grade S. Ini sasar Grade S. Tahap musnah bandar. Abang, jom balik rumah sekarang. Separuh malam adik tunggu. Pelik. Kenapa tak bunuh macam dulu? Kak Hu pun tak dibunuh. Satu rewind je. Cari info untuk selesai ni. Tunggu kejap nak borak kejap. Baiklah, abang. Boraklah, saya tunggu. Kak Hu macam mana bunuh hantu ni? Nak berubah? Tak tahu. Evolusi rawak ni. Susah nak halang. Senang je abang tak nak dia kuat. Masa lawan fasa 1. Jangan pecah teras. Abang kena keluarkan teras dia. Itulah, potong kecil. Sal satu-satu. Ni, biar teras tak lengkap. Macam tu je. Alah. Patutlah dia umpan pecah teras. Kesi dia nak guna tenaga aku. Biar. Bijaknya abang adik baik kan? Ni rahsia penting tahu. Jom balik rumah cepat. Kalau tak adik takkan lepaskan kawan abang. Baiklah, saya ikut balik. Abang baiknya. Jom kita balik. Chai Wei. Bangunlah Kak Fu. Jangan risau. Selagi aku, resep Chai Wei akan hidup semula. Abang, jomlah kita balik rumah. Banyak benda adik nak cerita abang. Adik gembira sangat akhirnya abang nampak adik siap bercakap dengan adik lagi gembira. Aku rasa kau tengah fikir cara baru nak bunuh aku. 100 kali kena tikam sampai tembus aku ingat semuanya dengan jelas kau ni siapa sebenarnya. Kenapa beria sangat nak aku balik dengan kau? Nama kau pun aku tak tahu kan adik ni adik abang pasai nama tu. Lepas keluar pagar sekolah, adik bagi tahu boleh kan? Baiklah sekarang kita dah keluar. Boleh cakap lakot, nama kau? Mestilah boleh, abang. Nama adik Wan tahu abang kena ingat betul-betul. Memang tak boleh lari kematian host di kesan program Reset. Dimulakan 3, 2, 1. 操，果然还是逃不掉。检测到宿主死亡，回档程序启动。 3、 3、 2、 2、 1。 1。已回档，死亡次数193，当前锚点以堂外，可回档次数0。 Simpan kat sini, okey. Dah dekat. Peluang dah habis. Sebelum adik jumpa sini, setel Presiden lari. Peluang nak hidup. Takutlah kau. Merataplah. Cuci korban untuk jadi Raja Hantu. Presiden, kita jumpa lagi. Setikus ni nak mati ke? Aku bukan datang nak mati. Oh, apa? Oh! Nah, segel. Setel. Tengoklah kau berubah. Bibir. Takkanlah dia? Siapa? Budak Limo yang aku sebut. Dia baru bangkit. Hei, Limo! Limo kau okey tak? Kak Hu, Presiden dah saya settlekan.
Ini teras dia benda ni, hantu kembar teras ni cuma boleh seal saja, jangan sesekali hancurkan terus. Okey, sekarang bagi aku azimat pemecah sempadan kau. Dengar sini, jangan sesekali ikut aku. Ada hantu perempuan grade S cari aku. Kalau korang nampak hantu baju merah lari, sekarang juga lari. Jangan pandang belakang, langsung dia ala grade S tu, grade S hantu perempuan baju merah kat Hu. Macam mana Limo kenal akak? Teras ni memang milik bakal raja hantu. Chai Wei. Dia ni betul ke budak baru tu? Sekurang-kurangnya sebelum ni dia tak ada apa-apa yang petik. Hantu pun FaceTime dia bunuh dalam masa 1 hari dari bangkit sampai settlekan bakal raja hantu, mana mungkin macam ni. Mungkin. Dia ada kelebihan tersendiri, kut tak kisahlah grade S tu betul ke tak. Kita settlekan zon bertindih ni dulu. Akhirnya keluar pun lepas ni cuma perlu. Alamak, cepatnya dia sampai habislah. Peluang reload pun dah tak ada. Kalau mati sekarang, memang mati betul. Nak lawan memang mustahil. Terpaksa. Terpaksa berlakon je lah. Hantu ada hantu kat sekolah, takutnya presiden dah jadi hantu seram gila. Abang kenapa ni? Pucatnya muka abang nampak benda kat sekolah ke? Balik rumah. Kena balik rumah sekarang, kunci pintu. Lepas tu okeylah, abang jangan takut, adik ada kat sini. Tanda bintang. Sebab ada kaulah, aku takut. Sekarang kena balik rumah dulu. Tanda bintang dah pusing punya jauh. Tak sangka balik ke tempat asal pula. 回家，等回家去，锁好门就没事了。哥哥，别怕，妹妹在呢。靠，就是你在我才怕，现在只能先回家了。尼玛，绕了一大圈，居然又回到了原点。Sabar, langkah terakhir. Abaikan. Ya. Abang rumah terbakar. Main kasar bakar rumah. Jap penggera tak bunyi. Palsu. Tak. Sampai pun hantu sekolah tak ikut-kut. Abang ni bosanlah. Api dah padam. Tak boleh takut sikit? Macam jerit ambil air. Memang palsu, nyaris kantoi. Dah, jom kita luangkan masa berdua. Abang, badan abang panaslah. Macam dapur kecil. Abang dah tidur ke? Malam ni, cantiknya cahaya bulan. Nak buat benda seronok tak? Hantu perempuan ni tak reti duduk diam nak goda aku. Ingat aku bodoh? Aku ingat lagi betapa ngerinya mati 100 kali tu. Kalau aku gerak sikit atau sahut sepatah pun, kejap lagi mesti dia pulas aku macam pretzel. Abang, janganlah pura-pura tidur. Saya tahu abang tak tidur lagi. Laju betul jantung abang berdegup. Bertenang, Limo. Kena bertenang. Anggap dia tak ada, tidur je. Selagi aku tak sahut, tak nampak dia tak boleh bunuh aku. Ya Allah, cepatlah hari siang. SM tak syok langsung. Tidur macam babi. Dari rumah sampai ke pasar raya, dia asyik melekat macam lintah. Tak tahulah apa jadi dekat Chai Wei dengan Kak Hu. Zon bertindih dekat sekolah tu dah bersih ke belum? Chai Wei, jangan datang sini. 也不知道彩薇跟学姐怎么样了。学校那个电影区清楚了没有？彩薇，别过来！ Peliklah, hal besar kat zon bayangan sekolah tu. Ada beribu-ribu pelajar walaupun akhirnya aku yang selesaikan. Kenapa kat internet sikit pun tak ada berita pasal ni? Nampaknya mesti pihak berkuasa atau organisasi mana yang tengah sekat berita ni. Abang. Abang tengok apa tu? Jomlah tengok TV dengan saya. Kakak senior dengan Chai Wei tu. Mesti mereka sebahagian daripada. Organisasi rahsia kan? Aku kena cari mereka. Hadap malam ni dululah. Esok baru cari jalan nak lari dari dia. Penat gila. Lagi penat dari lawan Raja Hantu 300 pusingan. Perempuan gila ni punya melekat. Memang melampau betul. Tak bagi Chan langsung. Abang, nak mandi sekali tak? Saya tolong gosokkan belakang. Sial, kau nak uji iman aku ke? Siapa je yang boleh tahan godaan macam ni? Tenang. Limo. Ingat balik bunyi kerak masa dia patahkan leher kau. Ingat balik lebih 100 kali kau mati tu. Ha, abang, laju betul jantung abang berdegap. Aku ni batu, aku ni kayu. Aku tak rasa apa-apa pun. Cepat mandi, cepat belah dari sini. Abang, saya tak percaya yang abang tak nampak saya. 想想那100多次的透心凉。 Ha,
哥哥，你心跳好快啊！我是石头，我是木头，我什么都感觉不到。快点洗完，快点离开这里。啊，真能忍的哥哥，我就不相信你看不见我。 Akhirnya dapat lepaskan diri dari dia. Bukan senang tahu. Bunuh seekor hantu dulu. Simpan satu rekod reload dulu. Kalau tak, rasa tak tenang pula. Jangan serang. Chai Wei, kau asyik ekori aku ke? Ya. 2 hari ni aku ada kat kawasan ni. Tengok kalau boleh tolong kau. Kau kena ingat. Jangan bunuh terlalu banyak hantu luar zon bayangan. Kenapa? Kat kawasan biasa, kita kena menyamar baru boleh hidup dengan hantu. Kalau kau asyik buru diorang, itu macam kau tengah dedahkan diri sendiri. Kalau bunuh terlalu banyak, sembunyi macam mana pun tak jadi. Ini peraturan pertama ya. Macam tu pula, habis tu bunuh hantu dalam zon bayangan tak apa, dalam zon bayangan tak ada sekatan. Luar zon bayangan, kurangkan membunuh. Kecuali kalau dah kantoi. Baiklah. Sebenarnya aku dah bunuh beberapa ekor. Kalau tak, macam mana nak lepas dari adik aku? Bunuh sebelum reload tadi. Rasanya tak ada apa-apa kan? Aku faham. Chai Wen. Macam mana dengan sekolah? Zon bayangan dah selesai. Teras pengurusi kakak senior pun dah uruskan. Memori semua pelajar pun dah dipadam. Semuanya dah kembali normal. Macam tu rupanya. Patutlah aku tak nampak berita kat internet. Rupanya korang yang uruskan. Hari tu, hantu perempuan yang aku nampak, itu grade S yang kau cakap tu ke? Ya, dia asyik ikut kau ke? Bukan setakat ikut je, dah macam bayang-bayang. Nak lari pun tak boleh. Chai Wei, apa yang dah jadi dengan dunia ni? Kenapa banyak sangat hantu? Kita Yerin ni sebenarnya apa? Sini bukan tempat untuk berbincang. Kalau kau nak tahu jawapannya, Ikut aku. Baiklah, aku ikut kau. 何止是跟着，简直是形影不离，甩都甩不掉。采薇，这世界发生了什么？为什么会有这么多鬼？我们一人又算什么？这里不是说话的地方。如果你想知道答案，就跟我来。好，我跟你去。Betul ke ada orang kat sini? Chai Wei, kau nak bawa aku ke mana? Dah sampai. Bukan ke ni si gemuk yang nampak hantu tu? Rupanya Chai Wei bawa dia ke sini. Chai Wei, inilah yang kau maksudkan. Budak baru yang kalahkan bakal raja hantu tu. Tengoklah rupanya dia sangat nampak hebat sangat. Ya, mari sini. Ya, abang dah tengok apa kau ada. Dah Umar, kalau kau tak ada kerja nak buat. Pergi bersihkan pekan hantu kat selatan tu. Kak Zul, saya salah. Ikut aku. Duduk. Kak Hu, apa dah jadi dengan dunia ni sebenarnya? Lagi satu, ada tak tempat yang tak ada hantu? Tak ada. Sebenarnya keadaan Kak Su Cheng ni kira okey lagi. 请，细皮嫩肉的，有这个本事。小子，来，我们比划比划，让刀爷我看看你的斤两。老八，你要是闲着没事，去把南边的那个鬼阵清理了。学姐，我错了。跟我来，坐。学姐，这个世界到底是怎么了？还有没有没有鬼的地方？没有，事实上，苏城的情况还算是好的。 Bandar ni penuh hantu masih okey. Bandar Su penuh hantu. Hanya kita nampak hantu. Tak beri kesan pada orang biasa kalau ada zon bertindih pun asal cepat urus. Boleh kawal. Bandar lain dah jadi zon puaka sepenuhnya. Zon puaka. Ia bentuk terakhir zon bertindih. Dua dunia bertindih sebahagian saja taklah besar sangat. Dan ia sementara saja zon puaka. Bila dua dunia bersatu jadi laluan zon puaka akan terus membesar telan kawasan sekitar. Membesar, menelan. Sebab tu ramai orang istimewa bina kubu dekat zon puaka halang zon puaka merebak. Atau sucikan dan kecilkan ia. Sebab tu Bandar Su nampak tenang. Sebab ramai antara kita berjuang dalam diam. Kak Su, satu lagi soalan, kenapa hantu bunuh kita? Sebab badan unik. Dan tenaga dalam badan kita makanan terbaik hantu. Hantu bunuh. Makin kuat. Kak Su, ada tak hantu yang hantu asyik ekori? Maksud kau, hantu yang kau sebut? Ya, Kak Su, dia asyik kacau saya tak lepas. Tahap sangat jarang lagi pelik kalau Tahap asyik mengekor. Aku dah perhati diam-diam dia taklah kuat sangat, kau pasti dia Tahap. Ya, saya sangat pasti sayangnya korang tak nampak dia ngeri.
Okey, anggap dia tahap PES dulu dia asyik ikori kau. Maknanya kau penting bagi dia mungkin badan serasi. Senang dia nak merasuk mungkin. Ada karma mendalam. Karma? Apa kaitan karma saya? Saya kan dari dunia lain. Kak Hu gawat ni. Tuan Jiu masuk jalan aning. Suruh Cai Wei sembunyi. Tuan Jiu, siapa? Yerin Jiang Cheng. Dia lebih kuat. Dia cari pasal. Kenapa sasar dia? Badan dia ada tenaga yang sangat suci. Jiu dengan Cai Wei, dia makin kuat. Tembus. Kak Su, aku takkan ikut. Okey. Aku ada. Takkan dia bawa kau? Bukan hantu saja. Lawan orang. Rendah. Yerin hidup bahaya. Lawan hantu. Mentaliti lain. Berlagak nyawa macam sampah. Tuan Jiu paling teruk. Tapi, ada aku. Jom jumpa orang besar itu. Mana CV? Keluar. Itulah. Jadi penakut. Aku hancurkan pelindung jalan aning ni. Elah, ditelan hantu. Kau yemuk. 这节节撕碎。 Kak Sihi, dengar cerita kau cedera kat alam mistik utara. Macam mana? Dah okey ke? Susah-susah je Jiu ye risaukan saya. Luka sikit je. Tak ada apa-apa. Kak Sihi, Cakap terus terang sajalah. Tawaran aku hari tu, aku ganda 2. serahkan budak ni kat aku. Hal yang tak syok sebelum ni, kita kira settle. Cai Wei bukan barang dagangan. Jangan kata ganda 2 kalau ganda 10 atau 100 sekalipun. Kalau dia tak nak, aku takkan setuju. Korang jangan nak melampau sangat. Kalau bukan sebab Jiu ye dengan budak-budak dia bertahan kat alam mistik timur Bandar Jiang. Bandar sudah lama mampus. Sekarang ada benda lagi bahaya muncul kat sana. Jiu ye perlukan budak ni untuk jadi lagi kuat. Kalau tak, nanti tak boleh nak bertahan. Bukan setakat Bandar Jiang. Seluruh wilayah timur akan terkubur sekali. Jaga penting pertahanan tu tanggungjawab setiap orang luar biasa. Tapi itu bukan alasan untuk merampas dan paksa orang lain. Cai Wei milik diri dia sendiri. Dia tak patut jadi batu loncatan sesiapa pun. Sila balik, korang ni. Memandangkan Kak Hu dah buat keputusan, kami takkan paksa lagi. Kak Hu, pandai-pandailah jaga diri. Kak, sini. Sejak bila Jiu ye ni senang sangat nak bincang? Tak macam gaya dia yang jenis berdendam tu. Ada muslihat ke ni? Benda pelik macam ni mesti ada udang di sebalik batu. Apa pun yang datang, kita hadap saja. Suruh budak-budak kat luar berwaspada. Hati-hati selalu. Faham kami akan buat 睚眦必报的风格呀。会不会有诈？事出反常必有妖，兵来将挡，水来土掩。你先送彩薇回去，让外面的兄弟们都打起精神，多加小心。明白，我们会的。 Tuan Jiu, kita dah susah payah datang sini takkan nak biarkan macam tu je. Dah kiang, bengaplah kau pakailah otak tu sikit apa yang Tuan Jiu nak buat mana pernah tak jadi kalau cara terang tak jalan kita gunalah cara kotor. Kau tengoklah nanti Kakku boleh lindung sekejap je bukan untuk selamanya. Tuan Jiu ada cara nak buat mereka tunduk Kakku kalau evolusi nak jadi kuat. Bukankah kena terus bunuh hantu? Kenapa Tuan Jiu boleh sangat nak dapatkan Cai Wei? Bukan lagi senang kalau serap tenaga hantu? Memang boleh serap tenaga hantu untuk kuatkan diri. Tapi bila dah sampai tahap tertentu tenaga hantu tahap rendah dan tak ada kesan paling penting secara fizikal dan jenis kuasa setiap orang tak sama. Kalau sekadar telan tenaga hantu nanti kuasa kau akan jadi bercampur aduk sampai tak boleh nak naik tahap lagi macam tu rupanya. Lagipun ada satu benda kau kena ingat jangan sesekali bunuh hantu luar kawasan zon bayang. Baiklah Cai Wei pun ada pesan macam tu. Baguslah kalau macam tu antara hukum utama untuk terus hidup adalah pandai sorokkan identiti. Hanya tunjuk taring bila perlu. Terima kasih ingatkan saya Kak Fei. Jap boleh saya tumpang kat sini kejap. Mestilah boleh sini kira selamat jugalah tapi. Kalau hantu baju merah tu memang cari kau, dia mungkin boleh jejak bawa kau sampai sini. Kalau betul dia tahap tak ada siapa kat sini mampu lawan dia takkan tak ada evolusi yang boleh kalahkan dia. Ada tapi bukan kat Bandar Sunyi akan laporkan perkara ni. Tengok kalau ada orang dari Persatuan Evolusi yang boleh datang uruskan. Terima kasih Kak Hu. Kalau macam tu saya tak jadi tinggallah kat sini. Tak naklah bawa bala kat sini nanti okey juga kau dah boleh kalahkan hantu hampir tahap Kalau kat luar tu kau hati-hati dan pandai menyamar hantu tahap sekalipun takkan dapat cederakan kau. Terpaksalah buat macam tu dulu. Oh ya Kak Su, ada zon bayang lain ke kat Bandar Sunyi? Setakat ni semua zon bayang dalam bandar dah bersih. Tapi kat pinggir selatan ada muncul pekan hantu gunung hitam. Akak memang rancang nak pergi uruskan. Kalau kau berminat pergilah tengok. Baiklah, saya pergi tengok nah. Ni azimat pemecah sempadan. Kalau kat dalam tu bahaya sangat, cepat-cepatlah keluar. Yang ni pula azimat untuk masuk jalan aning. Baiklah, terima kasih Kak, ku jaga diri. 如果感兴趣，可以去看看。好，我去看看。这是破戒符，万一里面太危险，及时撤回。这一张是进入安宁街的结界符。好，谢谢学姐。你小心。 Inilah tempatnya pekan berhantu Gunung Hitam. Dengan kekuatan aku sekarang, kalau ada raja hantu kat dalam pun, takkanlah aku tak boleh lawan langsung. Masuk je lah, harap dapat hapuskan lebih banyak hantu. Simpan sikit peluang undur, tingkatkan kekuatan. Ngam-ngam sampai.
Hantu. Tewas tanda bintang 4 peluang undur tambah 4 akhirnya ada pun peluang undur. Sekarang jom kita saput semua. Tenaga hantu paling kuat kat kawasan teras, pos mesti ada di sana. Dah kumpul banyak peluang undur, cukup nak timbangkan dia. Dah kenapa menangis? Rimaslah, mampus. RGH. Settle. Dah boleh lapor kat Kak Sihi. Sambil tu tanya kalau ada lagi kawasan bertindih lain. "核心区域的鬼气最强 ，BOSS 应该就在那里。回档次数攒了不少，足够推掉他了。哭什么哭？烦不烦？搞定，该回去跟学姐交差了。顺便问问还有没有别的谍影区。 Bukankah budak ni pergi pekan berhantu Heshan? Kenapa cepat sangat dia balik? Kak Ziyi, pekan berhantu Haishan dah saya bersihkan. Kau dah bersihkan? Cepatnya. Apa? Kau biar betul, jangan nak sembang. Kak Su, Limu tak salah. Reaksi bayangan kat pekan berhantu Hishan memang dah hilang. Tanda bintang raksasa apa ni? Kak Si, ada lagi tak zon bayangan macam ni kat Bandar Su? Saya rasa saya perlukan lebih banyak. Ham-am latihan praktikal. Kelajuan kau bersihkan zon bayangan memang luar biasa. Sekarang semua zon bayangan kat bandar sudah selesai. Kalau ada zon baru, kami akan beritahu kau. Baiklah, terima kasih Kak Su. Ada berita bagi tahu ya? Hai. Supaya dia tak curiga, terpaksalah balik rumah. Kalau tak, satu dunia dia cari aku nanti. Abang pergi mana tadi? Lewatnya baru balik. Hiraukan dia terus. Selagi aku tak layan, dia cuma macam angin je. Fo, penat betul hari ni. Tidur awal lah, abang. Cantiknya cahaya bulan malam ni. Jomlah kita borak-borak. Nak lepaskan diri dari dia. Aku kena tingkatkan kekuatan dulu. Dia tu grade S. Maknanya aku kena naik sekurang-kurangnya grade S. Esok je lah cari zon bayangan lagi. 黑们 pura-pura tidur pula. Tak best langsung. 我们聊聊天嘛。想要摆脱他，只能将实力提升上去才行。他是 S 级，这意味着我得至少升到 S 级才可以。只能明天再去找谍影区了。 又装睡，真没意思。 Abang lelaki sekarang kau abang aku, si paruku. Abang kandung aku. Hebat, memang hebat. Nak sangka pula. Bandar Su ada pendatang baru yang ganas macam ni. Abang Kiang, kau nak buat apa? Aku nak buat apa? Budak ni dah banyak kami rosakkan. Rancangan Tuan Sembilan kami. Kau rasa? Apa yang aku nak buat? Nasib budak ni cuma ada satu saja. Mati. Dunia ni penuh dengan hantu. Korang tak fikir nak lawan hantu? Tapi sibuk nak berbunuhan sesama sendiri. Tak guna jadi manusia. Hahaha. Budak mentah. Tak payah nak berlagak suci kat sini. Lawan hantu. Masa kita orang bertarung nyawa kat depan. Kau entah kat mana lagi. Sumber terhad saja. Siapa yang kuat? Dia yang berkuasa. Abang Kiang, kalau korang kuat macam ni, tak takut kena buru dengan perikatan ke? Perikatan? Hahaha. Kau tengoklah dunia sekarang. Berapa ramai orang luar biasa yang betul-betul ikut peraturan kolot tu, yang kuat makan yang lemah. Itulah hakikatnya. Melutut depan aku. Macam mana kau tahu aku dari sini? Monyet kurus. Budak sial. Aku lumakan tahu. 你们这样做就不怕被异人联盟通缉吗？联盟？你看看现在这世道，有几个艺人真听联盟那套迂腐规矩的？弱肉强食才是真理。老子跪下！你怎么知道我从这里？哥，收好，小子，我撕了你！ Bro, hati-hati. Abang siang dah kita. Tak. Macam mana kau tahu Cik Mao ada? Kenapa tak mungkin pula? Kau boleh mampus. Kau memang hebat. Gua General Tuan Jiu kau kalahkan sekelip masa. Tanda bintang. Memang tak ada tanda. Tuan Jiu mesti menangis kalau tahu. Dua ekor ni memang menyusahkan. Betul kata kau. Berlawan dengan manusia dan berlawan dengan hantu memang tak sama. Jom mati sama-sama. Bro, hati-hati. Cakap harap apa cara yang kurang guna. Jangan harap kalau macam tu pergilah mampus. Mampus pun bagus. Budak-budak ni Selalu sangat bully orang istimewa tak suci ni. 啊！哥，你太厉害了！九月麾下两员大将都被你秒了，我操，简直无敌了！九月知道了不得哭死！厉害吗？这两个家伙可难缠了。你说的没错，与人战斗和与鬼战斗
确实不一样。一起死吧！兄弟小心！你们居然还能够驱使鬼！说吧，使用的是什么办法？休想！那你可以死了。死得好！这帮孙子仗着九爷的事，没少欺负我们苏城的艺人。Baru dapat berita sahih Abang Kiang dan si monyet dah tewas kat tangan budak tu sekarang. Sekarang macam mana? Tak mungkin. Kiang bodoh bekerjasama dengan si monyet lawan Kak Hu pun dia orang boleh menang. Macam mana boleh kalah dengan budak baru? Memang betul Tuan-Tuan Jiu. Tengok ni. Limo. Kau cari nahas. Berani bunuh orang kanan aku. Rosakkan rancangan besar aku kena hapuskan Limo ni dulu. Limpu takkan menyerah kalah. Nampak? Aku sendiri yang kena turun padang. Tak sih. Dik Chai Wei korang tak nampak tadi member aku. Limo memang gempak gila. Si Kiang bodoh anak buah Tuan Jiu tu dah jadi gergasi tinggi 3 meter. Lepas tu si monyet tu pula main halimunan. Serang handap dua-dua serang sekaligus. Tapi korang tahu apa jadi? Hai, member aku Limo. Zup zap, sekejap je dia settlekan terus dia bungkus dua-dua sekali memang kemas. Abang Kiang dan si monyet, kau dah settlekan? Apa sebenarnya yang dah jadi ni? 对啊，还有那个瘦猴玩隐身偷袭，两人一起上，结果怎么样？嘿，我李默兄弟3下5除2，他2下直接给他俩全送走了，干净利落。强哥和瘦猴都被你解决了，这是怎么回事？ Kak Hu, macam itulah situasinya. Semua ini muslihat Tok 9. Dah agak dah. Tok 9 takkan duduk diam macam tu saja. Ash, jahat betul Tok 9 tu. Nasib baik ada Limo. Limo, kali ni terima kasih sangat kat awak. Kalau bukan sebab awak bersihkan zon kesedihan cepat pada masanya dan hapuskan orang-orang kanan Tok 9, masalah kita pasti lagi besar. Terima kasih, Limo. Haha, tanpa Kiang Bangang dan Hok Bulus, sekarang Tok 9 tak boleh buat kecil lagi dah. Tengoklah apa lagi hela dia. Scar, jangan terlalu optimis. Tok 9 tu jenis pendendam orangnya. Sekarang dia dah hilang 2 orang kuat. Dia pasti tak akan lepaskan kita macam tu saja. Lepas ni, Tok 9 mungkin akan turun padang sendiri. Limo, awak kena hati-hati. Kak Su, jangan risau. Walaupun Tok 9 sendiri yang datang, saya ada cara nak hadapinya. asalkan awak tahu apa awak buat. Kak Hu dah lewat ni. Kalau tidak, hantu Grade S kat rumah tu cari saya pula. Baiklah, hati-hati ya pasal hantu Grade S tu. Saya dah minta bantuan dari markas aliansi luar biasa. Harap ada pakar Grade S yang boleh tolong untuk selesaikan masalah awak ni. Terima kasih, Kak Fai. Dah, baliklah cepat. Terus berhubung ya. Abang. Abang dah balik. Abang pergi mana hari ni? Saya dah tunggu lama tau. Nampak? Bukan nama sajalah. Walaupun saya belum capai grade A, tapi kekuatan saya dah setanding mereka. Tapi dia grade S. Kalau nak betul-betul bebas dari dia atau nak lawan balik, jauh lagi perjalanan saya. Abang macam ni lah. Temanlah adik selamanya, boleh? 可他是 S 姐，想要彻底摆脱他，甚至粉饰，还有很多路要走。哥哥，就这样，永远陪着妹妹好不好？ Asalkan aku settlekan kau, Chai Wei akan jadi milik aku sepenuhnya. Hal, Abang, ada orang nak kenakan abang tak? Siapa? Abang. Kekuatan pun boleh tahan hebat. Cakaplah, abang sebenarnya. Dah nampak saya dari tadi kan? Alamak, sibuk sangat nak hadap Jiu Yi. Kematian host dikesan. Program undur masa dimulakan. Jumlah kematian 194. Titik saus masa. Sekarang bagi Imran 120 kena. 2 orang kuat Jiu Ye abang tapau macam tu je. Memang tak ada lawan lah. Kalau Jiu Ye tahu, mesti dia menangis tak berlagu. Nampaknya lepas aku bunuh 2 ekor ni, Jiu Ye sendiri yang nak turun padang hadap aku. Adik tu sebenarnya dah perasan, tapi saja je menyuruh. Dia paksa aku bertindak untuk pertahankan diri. Sekali aku gerak, terus terbongkar rahsia. Licik. 检测到宿主死亡，回荡程序启动。已回荡，死亡次数194，当前码点救破市场，可回荡次数126。哥，你太厉害了！九爷麾下2员大将都被你秒了。我操，简直无敌了！九爷知道了，不得哭死！这么看，在我杀了这2个家伙后，九爷决定亲自对我出手了。妹妹明明察觉到了，却故意躲着，逼我出手自卫。我一出手就露馅了，真狡猾呀！
Kali ini tak boleh ulang kesilapan lama. Tuan Sembilan ni memang licik. Aku pusing kat luar lama, dia tak muncul pun. Saja tunggu aku balik rumah baru nak serang. Kali ni aku kena sabar. Jangan lawan balik. Lagipun hari ni ada peluang reset lagi. Kalau boleh guna kuasa adik aku untuk bunuh dia, baguslah. Dia dah hilang. Mesti dia perasan Tuan Sembilan dah sampai. Budak mentah, kau rosakkan rancangan aku. Kau siapa? Keluar sekarang. Aku akan lapor. Berani kau bully abang aku? Wan takkan lepaskan kau. Arj, tahap SS. Tak mungkin. Abang, tengok ni. Abang, hebat tak? Nak loro jantung aku, rompakan lubang. Takutnya lapor polis. Mesti lapor polis. Abang, tak payahlah berlakon lagi. Tadi abang dah nampakkan orang lawan. Halo, ini 001 ke? Saya nak lapor polis. Lapor polis? Bosannya. Ada pencuri masuk rumah saya. Ham Eki tak seronoklah. Ia pecahkan tingkapkan lagi. Baiklah, saya tunggu kurang sampai. saya自己，怎么可能？哥哥，你看，人家替你打跑了坏人呢，是不是很厉害？吓死我了！入室抢劫，太可怕了！报警，必须报警！哥哥，别装了，你刚刚明明都看到人家出手了，还装看不见。喂，001吗？我要报警！报警？真没劲。我家里进贼了，地址是珠山小区205。哼，没劲。对方撞破窗户跑了。好的，我等你们来。Celaka. Malang sungguh. Budak tu sorok hantu Grade S. Tapi, bagus kalau Grade S bunuh dia. Tunggu esok. Esok tengok hasil. Pelik, kenapa dia tak ikut hari ni? Bagus juga, tak payah susah-susah lari dari dia. Ke Jalan Aning dulu. Budak ni hidup lagi rupanya. Pandai dia menyamar. Grade S pun tak perasan dia. Nampaknya. Biar aku sendiri uruskan. Susah serang kat luar. Kau nak cuci zon bertindih? Aku buatkan lagi. Mati Abang Mo. Pagi. Limo baru saja dikesan. Ada zon baru kat sekolah terbiar utara. Baik, saya ke sana. Kejap. Zon ni macam tak normal. Masa dan tempatnya terlalu ngam. Aku syak. Mungkin perangkap Jiu Ye. Kak Hu, kalau macam tu, kenakan dia balik. Maksud kau? Dia nak bunuh aku. Kita serang hendap dia. Betul kena macam tu. Settlekan terus. Kak Hu rasa. Baik. Jom kita cuba. Ini dah tembus. Tanda bintang bro, kau dah naik grade A. Dahsyat gila kot. Tembus masa tengah lawan. Rene, budak ni tak boleh dibiarkan hidup. Sila hapuskan segera. Budak, mampus kau. Dah lama aku tunggu. Akhirnya kau keluar juga dari lubang najis tu. Tapi kesiannya kau dah kena kepung. Wah, bagus, bagus, bagus. Pandai korang pasang jeratnya. Tak sangka aku, Tuan Jiu yang hebat ni, boleh kena gam dengan budak hingusan Sioux City. Dah lama korang berlagak kat Sioux City. Sekarang terimalah padanya. Tak payahlah nak berlawan lagi. Kalau kau nak berhenti sekarang dan berambus dari Sioux City, segala hal lama kami takkan ungkit. Berhenti. Setakat korang ni, kau ni perasan bagus sangatlah. Grade A dengan Grade A tak sama tau. 好一个请君入瓮！没想到我九爷纵横半生，今天竟会被你们这群苏城的小辈算计。嘿嘿，九爷，这就叫风水轮流转。你们在苏城嚣张了这么久，现在是自食苦果。九爷，事已至此，何必再做无谓的争斗？你若肯就此罢手，离开苏城，之前种种，我们可以不再追究。罢手追究，就凭你们，你也太看得起自己了。A 级跟 A 级是不一样的。 Hahaha, biar korang tengok sendiri puncak grade A yang sebenar. Menghapus syaitan sekarang masanya. Kau dicomel. Bagus-bagus sangat.
Tetapi aku akan ingat nak lari ke? Jangan kejar lagi, dia dah gunakan raja takkan dapat kejar punya sayang. Tak dapat halang dia dah tercedera, dia takkan mampu buat kacau lagi pun. Kau dah grade A, kekuatan kau makin hebat, ancaman dia dah berkurang banyak. Cai Wei, kau kena cepat meningkat asalkan kekuatan kau capai grade A. Kemampuan pertahanan diri akan meningkat. Tak perlu risau ancaman Tuan Ciu. Baiklah, saya akan usaha. Melawan betul-betul paling cepat naik. Terima kasih atas bantuan awak dan memang tanggungjawab saya. 他用了保命的底牌，追不上的。可惜没能留住他。他一受伤，短时间内掀不起风浪，而且你已到 A 级，实力大增，他的威胁大大降低。采薇，你要尽快突破，只要你的实力达到 A 级，自保能力大增，就不用太担心九爷的威胁。我会努力的。再约到谍影区，我们可以一起进，实战提升最快。辛苦你了。应该的。Tuan Sembilan dah lari cedera, tak ada lagi dia nak kacau beberapa hari ini. Akhirnya hidup kembali tenang sekejap, tapi dia mula ikori aku rapat-rapat lagi. Mabel nak buat macam mana? Terpaksa terus menyamar jadi budak universiti. Abang, bosannya kelas ni, jomlah kita curi-curi keluar main. Saya tahu ada kedai bubble tea baru buka kat belakang sekolah. Sedap sangat. Jomlah teman saya pergi. Abang, layanlah saya tengok cuaca kat luar tu cantik sangat. Sesuai nak dating, tahu apa kata kalau kita pergi jalan-jalan kat luar sekejap? Dia ni memang tak henti-henti nak menguji aku, tapi taktik macam ni dah tak berkesan langsung kat aku. Kelas hari ni sampai sini saja. Bersurai hai, rimasnya. Nak keluar ambil angin jap. Cai Wei rupa-rupanya dia pun pelajar Akademi Sucheng juga. Dengar cerita dia bunga kampus kat sini. Kalau tak ada benda-benda kuaka ni, kalau dunia ni semuanya normal, alangkah indahnya. Hen, pergi tengok kat tandas dia, biasanya takkan ikut masuk sampai tandas lelaki. Hospital Brown di barat bandar dikesan ada tindak balas dan bertindih baru. Bagus juga, boleh bawa Cai Wei sekali roga. Saya gerak sekarang. Limo! Cai Wei, jom gerak, kita masuk dalam. Hak kena limo. Zon bertindih ni dah melarat. Bukan ke zon ni baru muncul? Kenapa teruk? Tak pasti ini jarang berlaku. Dah bertahun zon dendam menebal persekitaran rosak teruk. Ibu. Sampai. Biar aku. Jom tengok kat dalam. Tak sangka kita cepat, tak sempat halang mereka. Dah tak ada cara lain zon melarat cepat ni. Masa kita sedar pun tiada yang hidup lagi. Aku faham hospital ni mesti ada buat kerja kotor bayi mati awal ni. Dendam mereka jadi hantu kat sini. Maksud kau, hantu ni lahir dari dunia kita? Ya, sebab istilah zon pertindihan di sini berevolusi sangat cepat. Kalau dibiarkan saja, rasanya tak sampai 3 hari, tempat ini akan jadi wilayah puaka yang baru sepenuhnya. Cepatnya. Ham-am dulu di sebelah barat ada satu zon pertindihan. Hanya ambil masa 2 hari untuk jadi wilayah puaka. Seluruh bandar hancur disebabkan itu. Hal sebesar ini, tak ada satu berita pun yang bocor keluar. Cik Cai Wei, pihak berkuasa dunia ini, tahu ke tidak tentang semua ini? Mestilah mereka tahu. Sebenarnya, kerajaan pernah tubuhkan Biro 749 untuk kawal semua manusia luar biasa. Tapi satu insiden buatkan semua atasan Biro 749 terkorban. Jadi sekarang masing-masing berjuang sendirian. Keadaan pun jadi semakin gawat. Saya faham. Di sini mungkin akan lahir Raja Puaka Grade A. Lahir dalam persekitaran penuh dendam begini, pasti sangat sukar untuk ditangani. Jangan risau, saya ada. Jom kita pergi cari dia. Baiklah. Banyak gila klon dia. Hati-hati.
Encik Limu, dia asalnya cuma budak yang tak bersalah. Dosa hospital inilah yang buat dia jadi begini. Cik Chai Wei, hantu seperti dia ini ada peluang ke untuk diinsafkan? Susah, saya faham perasaan awak. Dia memang kesian. Tapi dia tetap seekor hantu. Terhadap manusia, terutamanya yang ada kaitan dengan tempat ini, dia ada dendam yang sangat mendalam. Kalau biarkan saja, hanya akan bawa lebih banyak tragedi. Mungkin ada cara lain. Bersemadilah dengan tenang. Nak dendam tak sepatutnya jadi pengakhiran kau. Ini, aku dah capai tahap A. Tahniah, Chai Wei. Hahaha, adik Chai Wei, tahniah. Jalan aning kita akhirnya ada pakat tahap A lagi lepas ni. Tengok siapa lagi berani pandang rendah kat kita. Chai Wei, kejayaan kau kali ni memang besar maknanya bukan setakat kekuatan bertambah. Untuk hadapi ancaman macam Tuan Sembilan nanti kita pun dah lebih yakin ini semua sebab Limo. Kalau bukan sebab dia. Itu sebab usaha kau sendiri. Aku cuma kebetulan ada kat situ. Jom semua kita minum untuk Chai Wei. Kadang-kadang bila fikir balik dunia ni memang kelakar. Walaupun bahaya, ada kat mana-mana kita masih boleh sambut kat sini macam ketenangan sekejap sebelum ribut. Sekurang-kurangnya ketenangan ni memang betul. Chai Wei, aku dengar Kak Fu cakap kau dah lama jadi inhuman. Masa kecil, aku boleh nampak benda yang orang lain tak nampak masa tu takut sangat. Ingat diri ni sakit sampailah aku jumpa kakku. Dia bagi tahu aku apa itu inhuman. Dia ajar aku macam mana nak kawal kuasa, macam mana nak survey dalam dunia ni. Kak Fu baik sangat dengan kau. Dia dah macam kakak kandung aku sendiri. Kalau bukan sebab dia lindungi aku, dah lama Tuan Sembilan culik aku. Jangan risau, kita semua dah tahap A sekarang asalkan kita bersama tak ada rintangan yang tak boleh kita harung. Dah. Meriah betul. Tapi hari bahagia korang dah tamat. Tak nak bagi aku senang, kita semua mampu sekali. Keluarlah sayangku, biar Suceng rasa gerunya Raja Hantu Great. Aku tak mabuklah, boleh minum lagi. Gempa bumi K. Alamak. Kak Sigi, apa dah jadi ni? Ni, benda apa ni? Kakku gawat ni dah jadi zon bertindih Tuan Sembilan. Dia dah gila, hantu tu luar biasa. Dia nak guna kuasa tu untuk hancurkan benteng kita. Serik jalan aning ke zon bertindih. Dia nak hapuskan kita sampai pupus. Tanda bintang dia ni manusia ke tak? Lawan dia, Kak Fu serahkan Chai Wei dengan Limo sekarang. Atau alam hantu tiba hapuskan korang semua. Kak Fu, benting ni dah tak boleh tahan lagi. Macam mana ni? Dah sampai tahap ni tak ada jalan undur lagi. Cuma ada satu jalan lawan. Baik, jom kita lawan. Kita ada 3 Grade A sekarang, nak takut apa? Jom kita pergi hadap Tuan Sembilan. SM Kak Hat, kita berjumpa lagi. Tuan Sembilan tak sangka kau berani datang lagi. Apa yang tak beraninya? Kak Su, aku bagi kau satu peluang terakhir. Serahkan mereka berdua pada aku, atau kau jangan masuk campur, aku boleh biarkan kau terus hidup. Tuan Sembilan, simpan sajalah helah kau tu. Cara kau bertindak hari ni memang takkan berakhir dengan baik. Dah bagi muka nak cari pasal pula. Kak Fu, memandangkan kau berkeras nak lindungi mereka. Jangan salahkan aku kalau aku bertindak kejam. Hari ini, walaupun terpaksa hancurkan seluruh bandar Su, aku tetap akan capai matlamat aku. Hancurkan bandar Su? Setakat kau dengan benda hitam legam ni? Budak mentah, jangan ingat dah sampai grade A, kau layak nak berlagak depan aku. Sayang, tunjukkan pada mereka kuasa yang sebenar. Lihat. Hampir grade S. Kamu semua berani cuba kawal Raja Puaka. Ini adalah pandang lara. Tepat sekali. Sekarang rasakan putus asa yang sebenar. Mati kau. Aku tahan. Nero bawa lari. Cepat. Sia-sia saja kau tak mampu. Perisai api.
Apa? Kau dah makin kuat? Tak sangka. Hechim, kau pun dah tahap A. Terkejut tak? Tak guna budak celaka koyak kau. Ya. Yeah. Gari ebak dewa. Sekarang, naga api. Baiklah, kurang paksa aku. Dengan jasadku, roh naga bungat. Gawat, dia nak paksa bercantum dengan Raja Puaka. Halang dia. Simpan cahaya emas, musnah puaka, gadi neraka, pemutus jiwa, api marah, jurutan naga kembang. Hahaha, perasaan ini sangat hebat. Inikah kuasa tahap S? Celaka, dia sekarang dah macam tahap S yang sebenar. Kak Su, dia terlalu kuat. Tahap S pun apa ada hal. Serang sama-sama. Makhluk keding. Permainan dah tamat. Mampus kau. Tidak. Kesedaran aku berambus. Kenapa dengan dia? Habislah. Dia bakal dimakan balik oleh puaka tu. Cepat, sementara dia tengah tak stabil ni. Selesaikan dia sama-sama. Kenapa bulan ni warna merah? Habislah kita. Bulan neraka dah keluar. Bulan maut. Apa benda tu? Bulan maut tu ibarat bulan di alam maut. Dalam sejarah baru 5 kali ia muncul. Setiap tempat ia muncul akan terus jadi kawasan hantu yang mati. Tak ada seorang pun dapat lari. Kak Su, macam mana ni? Tuan Jiu tu memang bodoh gila. Kuasa hantu, lagi-lagi kuasa raja hantu. Mana mungkin manusia boleh kawal? Sekarang dia cari pasal. Habis kita ditarik ke neraka. Kak Si, tak ada cara ke nak halang? Dah tak ada cara dah. Tengok raja hantu tu. Dia tengah berevolusi. Dah nak jadi tahap S yang sebenar. Sampai bulan maut pun muncul. Habislah kita. Bandar Su pun akan musnah. Tak, belum berakhir lagi. Kak Fu, mesti ada cara lain. Beritahu aku lebih lagi pasal Raja Hantu tahap seni. Cepat! Ia tercipta daripada. Habislah. Kuat gila, ini kita tahap S. Terjebak. Kematian rumah dikesan. Program undur masa dimulakan. Rekod dipulihkan bilangan kematian 198 titik tahun sekarang. Hospital Brown Baki Rewin 168 kali. Aku dah tembus ke grade A. Tahniah, Chai Wei. Kau dengan Kak Fu tahu tak kat mana Tuan Sembilan sekarang? Tuan Sembilan, sejak dia lari sebab cedera, Kak Hu dah hilang jejak dia. Nampaknya kita terpaksa ke jalan aneh. Cak Hu, Tuan Sembilan akan serang hendap kita. Dia ada seekor Raja Hantu Grade S separa. Kalau keadaan tak menyebelahi dia masa lawan kita, dia akan paksa diri bercantum dengan hantu tu. Akibatnya nanti memang tak terbayang parahnya. Macam mana kau tahu semua ni? Ojo, dah lama aku dengar Tuan Sembilan cuba kawal Raja Hantu. Tapi nak bercantum tu macam pelik sangat. Percayalah cakap aku, Kak Sihi. Aku ada sumber maklumat sendiri. Kalau nak selesaikan krisis ni, kita kena gunakan hela dia sendiri. Sebelum dia sempat bercantum, kita kena cederakan atau bunuh dia secepat mungkin. Baiklah, aku percaya kau. Kita bekerjasama sebelum dia bercantum dengan Raja Hantu. Kita bagi dia serangan maut. Kak Ho, kita jumpa lagi. Tuan Sembilan tak sangka kau berani tunjuk muka lagi. Apa yang nak ditakutkan? Kak Su, aku bagi kau peluang terakhir. Serahkan dua orang tu pada aku. Ataupun kau jangan masuk campur. Aku masih boleh biarkan kau hidup. Baiklah, kami setuju. Tapi kau kena janji akan keluar dari Bandar Su sekarang. Patutnya dari awal lagi macam ni. Orang yang bijak tahu bila nak beralah. Jadi serahkan mereka sekarang. Chai Wei Limo, demi orang luar biasa. Maaf ya. Tak perlu kak. Demi keselamatan semua, aku ikut dia.
Betul, Tuan. Kau nak kami? Kami ikut kau. Tapi tepati janji. Keluar Su. Hahaha. Mulia sungguh ya. Yang relax. Aku tepati janji. Semari sini. Bergerak dulu. Serah. Senaga api cahaya. Korang berani tipu aku. Bercantum. Aji! Inilah. Fraktir. Masih tak boleh. Dia lindung Tuan. Data dipulihkan. Jumlah kematian 199 Hospital Brown. Baki pulih 167. Mesti bunuh Tuan 9 segera. Jangan bagi dia peluang. Nasib baik ada 100 tambah baki pulih. Sempat lagi. Cari jalan. Hei. Guna dia, Raja Hantu Grade A pun dia boleh bunuh. Grade sepada S pun kacang saja. Risiko ni besar. Harapan terakhir. Abang pergi mana tadi? Lama balik, rindu tahu. Halo. Oh, Laudau rupanya. Apa? Baik, saya datang. Harap kau mantap nanti, adik kesayanganku. Abang jangan maju. Tunggu saya. Dah ikut pun. Bagus. Ini penentunya. Hahaha. Kak Ziyi, ini padahnya cari pasal. Ini Superman ke? Berani kau datang, mampus. Hei! Sakit. Lakonan kena mantap. Keras juga badan kau, mati sajalah. Berani kau cederakan abang aku. Budak liar mana ni? Hei, dia ke hantu Grade S, dia memang Grade S. Berani lukakan abang. Kau nak mati. Celaka jangan remeh. Gabung-gabung sekarang. Hahaha, Grade S pun kenapa? Sekarang aku pun Grade S, kau nak buat apa ya ke? Mampus kau! Ya! Hebatnya. Padu gila hebatnya adik pembunuhku. Sekarang masa aku beraksi. Hantu. Jangan kacau jalan Aning. Ikut aku. Aki terus berlakon tak nampak dia. Mesti okey kan? Kak Hu hantu baju merah tadi seram. Seram gila Tuan Jiu. Kini tahap senang-senang je dia bunuh. Dia tu sebenarnya tahap apa? Kak Su, limo tu. Bahaya tak? I pun tak pasti apa situasinya tapi nampaknya sasaran hantu tu cuma limo. Harap dia bernasib baik, moga selamat. Kak Ha, tengok langit tu. Tu apa benda? Apa benda tu? Bulan maut. Bulan dari alam maut cuma 5 kali muncul. Setiap muncul jadi zon puaka sepi tiada siapa selamat. Apa? Habislah bandar Su kalau macam tu. Abang, tunggulah. I banyak I buat demi you. Kenapa you masih buat tak nampak? Tak kena ni kenapa ia muncul juga? Abang, bulan maut. Orang takkan nampak you nampak akan? Alamak, dah kantoi. Memandangkan kau dah tahu, bunuhlah aku kalau macam tu. Buat apa abang nak kena bunuh?
Orang cuma nak bersama abang selamanya. Pira, jangan nak temberang. Dia tak terus bertindak adakah sebab selepas Ming Yu muncul, seluruh bandar semula jadi zon bertindih yang besar. Di dalam zon bertindih ini, dia tertakluk pada sekatan tertentu tak boleh bunuh aku secara langsung. Kenapa? Raja Hantu Grade S2 pun kau dah bunuh. Kenapa Ming Yu masih datang? Hahaha. Abang bukan dia yang panggil Ming Yu. Habis tu siapa? Takkan kau kot? Mestilah bukan. Abang orang cuma sayang abang seorang yang panggil Ming Yu tu si mamat tu. Ah? Apa benda ni? Ini hantu tahap apa ni? Tak tahulah. Tapi memang menyampah betul. Abang, tak payah pedulikan dia. Jom ikut saya boleh bawa abang keluar dari sini. Tak boleh takkan aku nak tengok saja bandar Su hancur keluar. Takutnya sebaik saja keluar dari zon ni, aku akan kena sembelih. Tapi pelik kenapa dia beria sangat nak bawa aku keluar. Di dalam zon bertindih ini dia ada peluang tapi tak buat apa-apa. Hantu lain tak ada sekatan macam ni pun. Kalau abang tak nak ikut nampaknya terpaksalah saya cari kawan-kawan abang tadi tu untuk main-main sekejap. Kalau kau berani sentuh mereka, aku bunuh diri sekarang juga. Abang main kutuk. Dia rupa-rupanya takut aku bunuh diri kat sini. Memang ada sesuatu yang tak kena. Hati-hati. Kat sini! Orang tua tak guna. Aku lawan kau. Ya? Berani kau serang hendap anak saudara aku, memang patut mati. Kak Su, hati-hati. Cepat elak. Giliran kau pula. Kematian terumah dikesan. Program Indo Masa bermula. Sen R P berhasil undur masa jumlah kematian 201 titik saus semasa. Pintu masuk sempadan jalan Aning Baki undur masa 166. Pak Cik Jiang ni bukan orang baik pun kekuatan. Dia memang gila. Pak Cik Jiang ni mesti grade S kekuatan. Dia tak kurang dari One Air. Mungkin boleh guna dia untuk lawan One Air, alihkan masalah ke orang lain. Terima kasih atas bantuan, Pak Cik Jiang. Budak Hu tak payah nak berbasa-basi. Mana anak saudara aku, Lau Jiu? Tuan Sembilan dia. Pak Cik Jiang, dia orangnya hantu perempuan berbaju merah tu. Dia yang bunuh Lau Jiu. Abang, saya dah banyak tolong abang halang hantu mata besar ni abang. Sanggup abang hianat saya, sedihnya hati saya. Rupanya kau abang dia. Bagus, kalau macam tu aku bunuh kau sekali. InsyaAllah. Tanda bintang. Kematian terumah dikesan. Program undur masa bermula. Telah dikembalikan bilangan kematian 202 titik sauk semasa pintu masuk sempadan jalan Aning Baki percubaan 165. Tanda bintang datang lagi dah. Tak boleh, kena tukar strategi. Budak Hu mana anak saudara aku, Lau Jiu? Pak Cik Jiang Tuan Sembilan. Dia dibunuh oleh hantu perempuan berbaju merah tu. Mengeluh tanda bintang. Tak sangka akhirnya Lau Jiu tewas di bandar Sunyi. Kalau macam tu, biarlah seluruh bandar Sunyi jadi galang ganti nyawa dia. Sumpah! Kau sebenarnya memang datang sebab bandar sukan? Tuan Sembilan tu cuma alasan je. Kalau tak, kenapa kau sampai cepat sangat? Bijak. Tak sangka budak ni tajam betul pemerhatian kau tapi... tengok hantu peliharaan Grade S ni setia betul dengan kau. Takkan kau tak nak hapuskan bandar Su biar dia makin kuat? Apa benda ni? Hantu peliharaan apa? Bola mata kat langit ni. Kau yang kawal? Kau biar betul boleh kawal hantu Grade S. Betul tu aku ambil masa lebih 20 tahun. Saya baru dapat kawal benda ni sepenuhnya. Malaysia cuma tak sangka ia akan tarik bulan maut. Tapi tak apa hapuskan bandar Jiang, ia tetap boleh melepasi Grade S jadi maharaja segala hantu yang sebenar. Gila, kau dah gila Pak Cik Jiang. Demi nafsu sendiri sanggup bunuh sejuta orang Jiang Cheng. Pengorbanan kalau ia lepasi tak habis. Aku boleh guna kuasa ni untuk hapuskan semua air.
malah boleh pisahkan dua dunia ni. Biar dunia ni aman semula masa tu nanti. Pengorbanan sejuta orang kat Jiang Chengdu memang berbaloi. Orang ramai hanya akan puji jasa-jasa aku. Lau Jiu dia tu terlalu gopoh hati pun tak cukup kental lagi pun sebab korang tak nak kerjasama. Lau Jiu dah lama dapat Cai Wei, dia dah lama naik ke tahap semungkin dia boleh tolong aku sekali mestilah. Tayasan dia dah alihkan perhatian korang. Sempat aku buat persiapan kat sini, sekarang seorang pun takkan dapat lari. Kau akan kena laknat Tuhan. Ya ke, kalau Tuhan tu betul-betul ada, kenapa dunia ni jadi macam ni? Dahlah sekarang giliran korang pula mati. Loh! Macam mana ni? Habislah. Dah tahu muslihat dia pun tak guna juga kalau lawan kuasa besar macam ni. Kenapa kau tak kuat lagi? Patahkan leher Pak Cik Jiang dan mata tu tak boleh. Kalau dia kuat sangat. Lepas setelkan Pak Cik Jiang pun, aku pun akan mampus juga, tak boleh harap kat dia. Giliran kau pula, budak. 议会 dah kembali. Jumlah kematian 203 sau. Pintu jalan angin bagi peluang kembali 164 次. Lantaklah. Reda, adik Wan E. Nak bunuh. Jaga abang. Usah takut, aku datang. Limo, apa dah jadi? Kak, mata tu hantu Jiang. Dia nak nyawa jutaan orang. Biar hantu ni lepas CS. Budak muda, tak sangka kau tahu rancangan aku. Tahu pun kenapa? Kuasa mutlak. Mati korang. Tiao. Cai Wei, cepat. Bagi aku tenaga kau. Biar aku S. Hanya ini satu peluang. Halang mereka. Nambi. Awas! Tuan Kutu. Cai Wei, cepatlah. Panasnya, tenaga besar, kuasa tersembunyi Cai Wei. Memang ajaib. Abang, penat aku menahan asyik bermesra. Melampau tahu. Azimat bakar darah. FT, habislah. Li 兄弟， Li, biar aku bantu. Lupa diri. Jom beli masa untuk Li. Sia-sia. Korang pula. Limo balas dendam. Grade S. Grade S Limo. Kau dah grade S. Pak Jiang. Sekarang 2 lawan 2. Hampi, budak bongkar. Va! Baguslah, ada harapan lagi. Kesian Sa. Akhir abang hebat. Saya pun tak boleh malas. Sejak kau pelitlah Mingyu pusing macam biji mata. Apa? Mana ada? Mingyu dia dah hidup. Alah. Alamak, dia perasan. Siapa tu?
Siapa lagi? Moyang hantu mata minggu jom gerak. Sial tanda bintang dia lari pula moyang hantu ni seram juga. Abang lari. Saya jaga. Kak Su, macam mana ni? Bawa orang Jiang Cheng. Caranya, guna darapati aktif bentuk kedua cermin. Bukan laluan asalkan kita dapat lari. Bawa yang ada orang Jiang Cheng dalam cermin. Tanda bintang. Grade S dah hilang. Kuatnya dia ni. Jangan sentuh. Abang saya tak dapat. Rumah mati untuk bermula. 3, 2, 1. Dah reset. Jumlah kematian 204 titik saup. Pintu sekatan GN Aning baki reset. 163. Rupa-rupanya krisis bukan Pak Cik Jiang tapi Ming Yu sendiri. Patutlah kat mana Ming Yu muncul seorang pun tak dapat lepaskan diri. Tak sangka Mamat ni sebenarnya hantu. Moyang segala hantu. 妹妹，江没有杀我，快来保护我！哥哥别怕，人家在呢。 Cai Wei tak ada masa nak jemaskan cepat. Bagi aku tenaga dalam badan kau, Limo. Kau buat apa ni? Betul juga. Diorang belum tahu pasal Jiang dan Ming Yu. Kena jelaskan sikitlah Kak Fu. Hantu mata tu peliharaan Pak Cik Jiang niat dia nak musnahkan berjuta nyawa kat bandar Jiang. Supaya hantu mata gegas itu dapat lepas ditah habis. Budak kecil kau tahu rancangan aku rupanya. Cai Wei, kuai ah! Aku ada 100 tambah peluang reset. Setiap kali lepas reset, tenaga dalam badan Cai Wei akan reset semula, takkanlah. Yang lebih 100 kali reset ni tak boleh gunakan tenaga dalam badan Cai Wei untuk buat aku lepas di tahap S. Matlamat bunuh jutaan orang tu aku boleh buat dengan reset dan Cai Wei saja. First blood. Double kill. Triple kill. Abang jangan cium dia je. Quadra kill. Pentakill. 已回荡，死亡次数367次，剩余回荡次数0。 Tiada lagi Riwin. Sayang, masih jauh nak lepasi Grade S. Betul. Patutlah Jiang nak bunuh jutaan orang. Susah nak lepasi Grade S. Tapi kekuatan aku mesti boleh keluar. Kali ini wajib berjaya. Tak boleh gagal. Budak kau tak usah berbasa-basi mana anak buah aku, Lau Jiu. Jonah. Jangan tanya lagi dah aku bunuh. Limo, kau. Tak payah berlakonlah. Kau memang nak bantai seluruh bandar Jiang kan? Demi tenaga nyawa jutaan orang. Untuk suap biji mata besar kau tu. Biar dia boleh lepasi Grade S. Ni kau. Macam mana kau tahu? Tak nak bagi tahu. Tu ni. Ada sedang ada berbuat hal. 514 最吧！好
Apa? Wah, abang handsome gila. Bulan berdarah ni ada masalah kak. Jangan termenung. Guna darah pati, aktifkan bentuk kedua cermin. Bulan berdarah dah perasan tempat ni. Kita kena lari dari sini sekarang. Baiklah. Semua cepat lari. Biar aku sekat bulan berdarah. Ya. Abang biar saya tolong. Wan awak. Bukan nak bunuh saya ke? Kenapa nak tolong saya? Adik tak nak bunuh abang. Adik cuma nak dengan abang. Selamanya. Baiklah. Yelah. Tapi beritahu saya. Kenapa lepas keluar zon ni? Terus nak bunuh saya. Adik takkan bunuh abang. Adik sayang abang. Awak rasa saya percaya? Ajimat emas. Kuat, jom keluar. Abang cepat. Kejar. Wanda, jangan. Abang, ingat adik tahu. Yelah, serius ke? Kak Fu ingat bandar sudah jadi zon hantu. Cepatnya pulih. Hingga dia letup diri halau bulan maut. Tak sangka hantu Grade S selamatkan kita. Betul. Tak sangka. Cakap pasal ni, hantu macam mata bulan gelap ni yang campur tangan dalam realiti dengan bentuk fizikal malah mampu paksa seluruh bandar su hantu ke zon bayangan. Aku cuma pernah nampak dalam fail paling sulit, pernah baca sikit je. Kak Fu, sebelum ni, pernah ada ke kes macam ni? Sangat jarang berlaku. Rekod lama semua libatkan kejatuhan sepenuhnya sebuah bandar atau wilayah. Maklumat pun memang sangat kurang. Macam kali ni kita berjaya lepaskan diri dan selamatkan bandar Su. Memang satu keajaiban. Semuanya sebab pengorbanan budak perempuan tu. Korban, rasa pelik pula guna perkataan tu untuk dia. Tapi, kalau bukan sebab tindakan terakhir dia tu, kita semua memang dah habis. Rahsia dunia ni, lebih dalam dari sangkaan, lagi keruh. Betul tu, mata bulan gelap asal usul segala hantu. Kewujudan macam ni dah luar dari pemahaman kita. Kak Hu, pihak ibu pejabat pakatan ada berita lanjut ke pasal benda-benda macam ni? Laporan dah dihantar. Tuan harap dorang ambil serius hal ni. Lepas ni, mungkin kita kena hadap lebih banyak cabaran misteri. Tak kira apa pun ada masalah, kita setel. Ada halangan, kita harum. Kalau kita boleh setelkan sekali, mesti boleh setelkan buat kali kedua. Dah tak perlu takut lagi. Tapi kenapa rasa macam tak biasa pula? Aku ni masuk kes ke? Dulu hari-hari hidup tak tenang. Sekarang dah berjaya lepas dari dia. Rasa sunyi sangat pula. Abang, selamat pagi. Budak ni, siapa sebenarnya dia? Dah bunuh aku ratusan kali, tapi dia sanggup mati demi aku. Memang tak masuk akal langsung. Halo, Kak Soho. Limo, segera ke Jalan Aning. Ada hal besar. Baiklah, saya sampai sekarang. Limo, kau dah sampai. Ini ialah Linting, sepupu aku dari Jiang Cheng.
Jiang Cheng, Kak Sihi. Jiang Cheng ada masalah ke? Ya, Abang Mo. Hal besar jadi kat Jiang Cheng. Zon puaka timur luar kawal. Tengah merebak gila-gila. Kalau ikut laju ni, tak sampai sehari pun, habislah Jiang Cheng nanti. Semua orang tengah lari keluar. Zon puaka merebak. Dulu masa Pak Cik Jiang ada, boleh juga sekat serta-merta. Sekarang Pak Cik Jiang dah tiada. Limu kali ni nampaknya kena minta tolong kau. Saya faham. Serahkan pada saya. Aku akan ikut kau sekali. Saya pun nak ikut. Saya pun. Jomlah sekali. Jaga diri jangan rempuh. Awas! Benteng api. Tengok tu, api tu. Adi manusia bantu. Kuat gila. Dia sekat zon puaka. Limu timur. Zon puaka datang dari sana. Barat pun ada. Ia melepak. Licik betul zon puaka ni. Ia elak benteng kau. Senior Chen, dia dah sampai. Samuel Chen. Senior S-Grade Liga Adi Manusia. Dia berkawal di utara. Dia pun datang. Ada dia kurang sikit beban kita. Sial kegawat ni. Macam mana Jiang dan Sembilan? Macam mana mereka tak ada masa macam ni? Tok Chen, Pak Cik Jiang tu, demi mengejar kuasa. Korban sejuta orang demi hantunya tarik bulan neraka. Apa? Tak sangka dia begitu melampau. Habis tu, demi nyawa sejuta penduduk Bandar Su, saya terpaksa bunuh dia. Kau! Sembang kencang, Pak Cik Jiang tu tak habis tahu. Membongak tak agak-agak. Ogak. Gawat. Gelombang hantu dah meletus. Banyak sangat ni. Kalau macam ni, benteng kita akan hancur. Serahkan pada saya. Tepat sekali dengan nak Rewin ni. Ya! Api marak membakar langit. Tak mungkin. Satu jurus saja habis. Kuat gila. Inikah kekuatan yang mampu bunuh Pak Cik Jiang? Oh, hebat sungguh anak muda ni. Memang luar biasa. Alamak, puaka datang. Tenang, aku ada. Yep. Reset tambah 1. Tambah 1. Baguslah. Ikut laju ni, kumpul reset. Siapa bunuh aku? Budak ni hebat. Ada harapan. Lemah. Kejap. Tunggu. Makin merebak. Serang. Halang ia. Aku join. Tak boleh halang. Sangat laju. Waka ni cerdik. Dia elak kita. Hapus puncanya.
Masuk ke sana. Masuk sana. Sana bahaya. Grade S pun tetap kena hati-hati. Grade A maut. Biar aku. Aku pun. Oh, bagus. Korang yang muda pun tak takut. Aku tak takut. Jom kita pergi sama-sama. Awas, ia makan tenaga. Banyak sangat ni. Tenang, api aku lawannya. Nampak tak? Segala-galanya di sini memihak kepada puaka tumbuhan pun penuh niat jahat pada kita. Mampus! Nah! Ada lagi. Dek, bagus kerja kau. Senior Chen nak hapus macam mana? Cara yang terbaik hancurkan saja domain ni. Musnahkan segalanya. Hancurkan. Selik dah banyak mati. Kenapa Riwin tak naik? Limu, tengok tu bulan tu. Tanda bintang kenapa ada bulan puaka lagi? Patut domain ni meluas. Gawat. Bulan tu muncul. Sistem. Jumlah rewin tersedia 1,250. Nasib baik ada beribu Riwin. Reda saja. Kali ini hidup lagi ke? Limu, tengok bulan tu. Dah datang. Awas, hantu Great S. Chai Wei, sorok dulu. Biar aku bantu kau. Sini, hebatnya Senior Chen badan rasa ringan. Anak muda, tak sangka semudah ini. Kau lagi kuat, tak? Limu, hati-hati. Datang lagi. Kuasa jurung. Tahan kuat-kuat. Banyaknya. Apa dah jadi ni? Gawat. Mata dia tengah terbuka. Senior Chen, apa dah jadi? Bukan fizikal. Itu mata moyang hantu. Moyang hantu ada 999 mata. Makin banyak bulan, makin kuat dia memerhati. Makin fokus. Apa benda jadan ni? Kehebatan kau menarik minat moyang hantu. Kematian Furuma dikesan, program reset bermula. 议会 reset jumlah kematian 368 sauh luar zon puaka. Peluang reset berbaki 1,249. Titik sau ada kat luar zon bulan puaka. Bunuh tanpa reset bagus. Asyik reset kat sini. Tak boleh menang. Benda zon puaka ni cerdik. Dia tengah main tarik tali ni tak settle punca. Sekat hantu ni tak guna nak settle habis. Masuk zon puaka. Macam mana ni? Moyang puaka perasan. Dia akan merebak. Takut apa? Ada beribu reset. Mesti ada jalan. Jom masuk. Settle dalam. Baik, aku ikut sekali. Aku pun sama. Chai Wei bagi tenaga. Ada bulan puaka. Kena buat macam ni baru boleh menang. TJ. Memang syok ada reset ni dulu Kak Su Cheng dah ambil tenaga. Lepas reset, tak ambil tenaga dia. Ya, boleh faham lagi. Ni dah macam guna book. Ni nak tengok sekuat mana.
Ini lebih dari S. Tak sangka hayat ini dapat lihat Super S. Tahap Super S. Dia berjaya. Limo hebat. Gawat. Moyang terjaga. Tapi ada aku. Ya. Pecah. Dah jadi. Nak. Kau cahaya kita. Kuasa kau ni cuci zon berhantu. Halau puaka. Dunia akan pulih. Bukan lagi mimpi. Dah dekat sangat. Kedaya. Baki aku buat tak henti setahun. Timur ke barat. Utara ke selatan, semua zon bahaya hapus bakal habis. Dunia masih bertindih, zon kecil baru muncul, ancaman besar settle. Dunia boleh lega. Dah nak normal. Fo, penatnya. Boleh tidur nyenyak. Orang? Abang pagi.